Telur hanya menggunakan kuning sahaja. Kita tambahkan esen vanila. Susu tepung atau milk powder. Okey, masa kita nak kacau ni, tepung gandum dah masuk, tambahkan pewarna. Pewarna ni ikut warna apa yang akan nak guna. Cantik nak warna donat tu warna pink, so Cantik letaklah pewarna pink. Bila dough tu dah tak melekat dekat tangan, bolehlah kita lepehkan dough. Lepas tu kita guna acuan yang bulat. Bahagian tengah untuk kita lubangkan, Cantik guna straw sahaja. Bila dah settle semua, kita akan bakar. Tunggu sejuk dulu, baru kita drizzlekan menggunakan coklat yang kita dah cairkan. Lepas tu bila akak dah letak coklat bahagian atas tu kan, akak pastikan coklat tu betul-betul beku dulu. Betul-betul keras, bukan beku, sorry. Bila dah keras, dalam 30 minit baru kita boleh susun dalam loyang. So coklat tu dia tak akan melekat lah, cantik sahaja, rangup dan manis.